Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi taslimin 'ala nisa. Situ bab itu menyatakan memberi salam kepada perempuan. An Asma binti Yazid tuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'ud fa'alwa biyadihi bitaslim wa asyara Abdul Hamid biyadihi. Hadisun hasan. Daripada Asma binti Yazid bercerita kepada ia bahawasanya Rasulullah SAW melalui ia dalam masjid pada satu hari, dan jamaah daripada perempuan yang ramai itu duduk dan isyaratkan dengan tangannya dengan beri salam, dan isyarat oleh Abu Hamid dengan tangan. Masalah 101, ketahuilah kiranya ya saudaraku, memberi salam itu telah disuruh oleh syarak secara umum, ya kita amalkan dia, dan dialah merupakan amalan yang satu saja yang mukhalif lil qawaid, dia menyalahi kaedah. Kaedah asal wajib lebih besar pahala dari sunat, tapi sini terbalik, yang sunat lebih besar. Memberi salam sunat, menjawab wajib, tapi memberi itu lebih besar. Maka boleh memberi salam kepada orang-orang yang ditentukan oleh syarak kita, seperti laki-laki sama laki-laki, atau laki-laki sama kanak-kanak, dan sebaliknya. Ada pun memberi salam laki pada perempuan dan memberi salam perempuan pada laki-laki, maka iaitu ada khilaf ulama, seperti yang diterangkan dalam masalah-masalah yang akan datang. Dalil bagi orang yang mengharuskan memberi salam atas perempuan ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, ya, hadis di atas tadi. Itu diriwayatkan daripada Nabi SAW pada Asma binti Yazid tadi. Benar masalah memberi salam ke atas orang perempuan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, ada pun orang-orang perempuan itu, maka iaitu jika ada mereka itu ramai, kumpulan dia ramai, ya, dalam ceramah misalnya dia ramai, nasaya dia beri salam lekas, ya, semuanya sekali arung. Dan jika perempuan itu seorang diri, nasaya boleh memberi salam atasnya oleh orang-orang perempuan, ya, orang perempuan boleh sama-sama dia seorang. Kalau perempuan tu seorang diri, jika perempuan itu seorang diri, saya boleh memberi salam atasnya oleh orang-orang perempuan, kemudian suaminya dan penghulunya dan orang yang haram nikah dengannya, mana adik-adik dia, ya, seterusnya lah, sama ada perempuan bagus atau tidak bagus rupanya, laki cantik ke tak cantik, tu. Dan ada pun jika perempuan itu boleh nikah dengan dia, maka ada padanya tafsil. Sekiranya perempuan itu orang tua yang tiada ingin kahwin lagi, kan, muka pun macam asam boy, kan. Jadi orang tengok orang tak selera lah. Saya sunat bagi seorang memberi salam atasnya, dan sunat bagi perempuan tua seperti yang tersebut itu memberi salam lelaki, dan siapa-siapa daripada orang lelaki memberi salam kepada perempuan itu, ya, atau perempuan tua memberi salam kepada laki-laki, dan saya wajib menjawab salam pada yang beri salam. Adapun jika perempuan itu perempuan muda atau perempuan tua yang ada diingini akan laki lain, yang tadi maknanya apa, yang tak diingini lagi lah, dia ada juga perempuan kadang-kadang tua tapi macam orang muda, dia punya solid 2 inci tebal bedak. Dia spray orang tengok macam apa, oh macam 40-30 tahun, padahal dah 70, kan. Biasa macam-macam pesen orang, kan. Jadi ada perempuan yang tua, orang muda atau perempuan tua tapi diingini lagi, tu. Sebab Imam Syafi'i mula-mula di fatwa di Baghdad, kan, perempuan dah tua ni ada masalah lagi, kan, mana kau bisa salam macam ni lah tadi. Tapi bila dia pergi di Mesir, fatwa baru, dia tengok tua sama-sama berjalan, oh pimpin tangan, oh ini lah macam ni. Mana ada lagi, nafsu tu ada lagi, maknanya maka dibuat satu kaedah, ma min saqitatin illa walaha laqitah,
Itu kaedah Imam Syafi'i. Ma min saqitatin, tidak ada benda yang jatuh illa walaha laqit. Maksudnya ada orang pungut. Kan? Kita duit banyak dalam kocik, ratus ribu, tengok duit RM5 sikit tak nak, tak ada apa. Bagi orang tak ada duit kena. Dapat pula orang isap ukuk, lepas kena apa? Asam pedas. Ni dapat downhill batang ni dekat. Dia pungut. Maknanya bagi kita tak muat, bagi orang lain ada pungut. Jadi makna kalau itu dia buat terus. Lah tua tak tua sama je. Ya, mana dia tegah. Itu Imam Syafi'i punya kaedah lah. Nah, saya tidak boleh diberi salam tu atas oleh laki ajnabi. Tambah pula kalau perempuan tu muda, laki pun muda, jumpa sekali ada ayah. Dia pula siap salam, tak jawab dosa. Wah, macam. Dia beri salam, tak jawab dosa tau, dia kata. Dosa pada otak kau tu. Dia jawab macam tu. Perempuan ni sunat kalau dia berbicara benda yang syarak lulus, tapi berbicara dengan kasar dengan laki-laki. Ya. Contohnya dalam bab apa misalnya? Bab yang tak dapat tidak. Misalnya dia nak beli jual barang, tak dapat tidak, laki-laki yang jaga. Dia kena cakap keras gitu. Saya beli barang gitu je. Ya. Ataupun dalam ada benda-benda yang syarat lulus, misalnya dia dalam perubatan tak ada lagi doktor perempuan misalnya dia, terpaksa bercakap tu, ya, walaupun laki dia ada sebelah kabut, dia kalau bercakap, dia nak bercakap, dia akan cakap dengan nada yang keras. Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Ada pajat ni, dah, yang tu jangan aja saya ni dah kacau. Tu kan dia tukar gear lain. Ada boleh mengarut, syaitan duduk tengah, ya. Dia akan cakap dengan nada yang keras, nada yang bawang panggil apa, tegas saja. Yang ada unsur-unsur lemah lembut yang membawa kepada lelaki itu tertawan maknanya. Kalau perempuan sama perempuan yang macam ni, tak boleh diberi salam atasnya oleh lelaki ajnabi. Itu dalam rumah. Perempuan isi dalam rumah seorang, tiba-tiba datang kawan lelaki suami dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Jangan jawab. Tak jawab. Senyap ya, perempuan tu balik, dia balik lah. Itu dah handphone ke apa, kalau suara lelaki beri salam dia dah angkat mati. Handphone kita tiba-tiba orang lelaki tersilap ke atau kawan lelaki ke apa beri salam, mati dan dah jawab. Yang sibuk dia berbual ada macam kat kerja. Banyak kes-kes ni punca pal kalam, lepas kalam pal liqa, jumpa macam-macam. Dan tidak pula harus perempuan itu memberi salam lelaki ajnabi. Ya, ni kawan Pak Iwan tu orang tak boleh salam, buat diam. Dan siapa daripada keduanya itu memberi salam dan saya tidak mustahak dijawab, dan makruh pula menjawabnya, iaitu hukum mazhab Imam Syafi'i dan mazhab jamhur majoriti ulama. Dan telah berkata Rabi'ah, tiada harus sekali lelaki memberi salam ke atas perempuan, dia tutup terus, tak boleh. Dan tidak harus perempuan memberi salam ke atas lelaki. Maka perkataan ini salah, kata setengah ulama. Dan berkata kufiyun, ya, maknanya pendapat tadi keras. Tapi okey, kalau nak kira apa, jaga penjagaan tu ada bagi masalah tadi lah, ada tafsir. Dia tak ada tafsir, dia bantai turun tak boleh tu je. Yang tadi atas ada tafsir. Kalau yang tua, ya, atau dalam keadaan ramai, tak ada, maksud dia apa ni? Tidak ada timbul fitnah. Itu ringkas ni. Kalau one by one ni biasa timbul fitnah dan kemudian tidak harus lelaki memberi salam ke atas perempuan itu apabila tidak ada di dalam mereka itu mahram. Mana seorang-seorang itu timbul fitnah. Tak payah beri salam, senyap je. Ya, habis itu. Kemudian maka jika ada mahram dalamnya harus diberi salam, wallahu alam. Beri salam secara umum lah, ya. Itu maknanya tidak membawa fitnah. Walhasil tajuk dia timbul fitnah tak. Kalau timbul benda lain dari macam di fitnah, itu jangan diberi salam. Itu diharamkan oleh syarak bila timbul fitnah. Kemudian bab yang ke-32, bab ma jaa fi taslimi iza dakhala baitah, wallahu alam. Sallallahu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah.